Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast CVRZ at PBAKL. Hari ini kita bersama dengan seseorang tetamu khas daripada Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau lebih dikenali sebagai Aswara. Aswara merupakan antara institusi pengajian tinggi utama negara dalam bidang kesenian, kebudayaan dan warisan Malaysia. Bersama kita hari ini ialah Teknologis Azri Izham bin Hamzah, Timbalan Dekan Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara, yang juga merupakan seorang pensyarah dan penulis skrip. Hebat ya tetamu kita pada hari ini. Jadi kita akan berbual secara ringkas tentang Aswara, peluang pengajian dalam bidang kreatif, serta kenapa pelajar sekolah yang minat seni, penulisan filem dan kandungan kreatif patut mengenali Aswara dengan lebih dekat. Jadi dipersilakan teknologis kita. Apa khabar Cik? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi boleh kita teruskan kepada soalan pertama? Boleh Nurin. Baiklah, soalan pertama, boleh Tuan perkenalkan diri dan ceritakan sedikit sebanyak peranan Tuan di Aswara. Okey. Saya bernama Azri Izham Hamzah. Saya merupakan pensyarah di Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Bidang yang saya mengajar ni lebih kepada bidang belakang tabir. Maknanya para pelajar TVPSS kalau ada pengalaman proses menulis skrip apa semua tu, itu bidang saya. Bidang saya mengajar di Aswara adalah bidang penulisan skrip untuk filem, televisyen, konten-konten semua kan. Itu bidang yang saya ajarlah di Aswara. Oh, jadi encik ni kira orang penting jugalah di Aswara ya? Takkanlah kita sendiri nak mengaku kita orang penting kan. Kita yang menjalankan amanah lah. Okey, boleh kita teruskan kepada soalan kedua? Baiklah, soalan kedua, bagi pelajar sekolah yang mungkin belum mengenali Aswara, jadi boleh Tuan ceritakan secara ringkas apakah itu Aswara? Baik. Macam Nurin katakan awal tadi, Aswara merupakan sebuah institusi pengajian tinggi sama seperti institusi pengajian tinggi yang lain, IPT, Universiti Awam dan sebagainya. Dan ianya merupakan institusi pengajian tinggi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dia berbeza sikit. Kalau tengok dari UPU, lepas habis SPM dan sebagainya nak apply memang tak jumpa. Sebab kita merupakan satu-satunya institusi pengajian seni budaya dan warisan di bawah Kementerian Pelancongan Seni Budaya. Dan kita ada apa lagi kalau boleh saya ringkaskan, kalau para pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 dan survey minat sangat seni, minat berlakon, minat menari dan sebagainya, bolehlah orang kata tinjau-tinjau apa yang ada di Aswara tu. Sebab kita ada pengajian dari peringkat diploma, pengajian asasi, pengajian asasi, diploma, ijazah sarjana muda sampailah ke PhD. Jadi kalau anda yang berminat dengan kerjaya yang berkaitan dengan seni, anda bolehlah cuba untuk try masuk ke Aswara. Betul. Jadi kita teruskan kepada soalan ketiga. Boleh. Boleh Tuan kongsikan tentang Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem di Aswara? Apakah bidang yang pelajar akan pelajari di fakulti ini? Okey. Ini salah satu fakulti lah. Kalau kita boleh ringkaskan, di Aswara ada pelbagai bidang seni untuk dipelajari. Muzik, teater, tari, apa lagi? Animasi misalnya. Dan saya berada di Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem. Di Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem kita ada dua bidang utama. Penulisan kreatif dan filem tadi. Dan apa yang kita pelajari di Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem, kita boleh bahagikan kepada beberapa perkara. Contoh, yang pertama belajar untuk menjadi penulis buku. Misal kata kita di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kan. Kita
belajar untuk menulis bagaimana menghasilkan sebuah karya buku, cerita, cerpen, novel yang baik. Kemudian kita belajar untuk menulis skrip yang baik. Dalam masa yang sama, saya rasa Nurin minat ni. Kalau minat untuk menjadi pengarah filem. Oh, Kan? best tu. Pengarah filem, macam kawan Nurin pegang kamera. Kita ada fasiliti teknologi untuk belajar semua tu di Aswara. Oh, jadi bukan sahaja tulis skrip untuk drama atau filem, boleh juga belajar untuk penulisan buku. Betul. Jadi yang berminat nak jadi penulis buku, nak publish buku, bolehlah try survey Aswara. Betul. Jadi kita masuk ke soalan keempat pula. Ramai orang mungkin fikir bidang seni hanya tentang menjadi pelakon, pengarah. Jadi sebenarnya apakah peluang kerjaya untuk pelajar dalam bidang penulisan kreatif dan filem ni? Baik, peluang kerjaya lah. Dia ada dua lah, terutamanya kalau kita di peringkat sekolah menengah. Kita dah berkobar-kobar bila kawan-kawan kita tahu nak ke mana, betul tak? Ya, betul. Oh, kita nak masuk universiti ni, kita nak belajar itu, kita nak belajar ini. Tapi dalam masa yang sama, bagi mereka yang berminat, terutamanya kalau kita nak katakan tentang kerjaya dalam bidang penulisan kreatif dan filem. Saya bagi contoh sajalah, bukan kata nak tunggu habis belajar. Malah para pelajar di Aswara ketika masih belajar, mereka ada terbitkan buku. Kalau saya boleh bagi beberapa contoh lah. Boleh. Contoh lah. Saya ambil contoh buku. Contohnya ini Tanah Serendah dan cerpen-cerpen lain. Ini merupakan salah satu daripada karya pelajar Aswara dan dalam masa yang sama diterbitkan, dipasarkan di pesta buku untuk dapatkan. Ada banyak lagi. Kalau nak kata di satu redua yang sama, susah saya nak cakap. Sebab karya-karya pelajar ni bertebaran. Dekat setiap tingkat pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur ni ada karya mereka. Kena pandai-pandai cari. Ada yang menulis genre novel thriller, ada yang menulis cinta, ada yang menulis sastra. Jadi pelbagai. Jadi peluang tu bukan nak tunggu habis belajar, tetapi di Aswara sewaktu dalam pengajian kita dah bagi pendedahan terhadap industri. Malah mereka tak perlu nak tunggu habis belajar untuk menjadi apa orang kata, menjamin apa yang mereka boleh terbitkan sebagai seorang penulis, sebagai seorang pembikin filem contohnya. Jadi hebat-hebat ya pelajar di Aswara ni, masih belajar dah publishkan buku. Tengok siapa lah cikgu dia. #dan krim. Jadi mari kita teruskan ke soalan yang kelima. Pada pandangan Tuan, apakah kelebihan belajar di Aswara berbanding tempat lain? Khususnya untuk pelajar yang memang minat bidang seni dan kreatif. Okey, kelebihan dia macam saya katakan tadi lah. Pendedahan daripada pensyarah itu yang pertama. Bukan nak angkat bakul kita cerita pasal pensyarah lain lah. Kalau saya puji diri sendiri macam segan pula. Dia pensyarah-pensyarah di Aswara, selain daripada mereka mengajar di dalam bilik kuliah, mereka juga aktif sebagai pengamal seni itu sendiri. Misal kata, kalau pagi kelas kita pagi, contohnya kelas pukul 9 pagi, dengan seorang lecturer yang menulis dalam bidang penulisan skrip. Malam nanti kita buka TV, kita tengok cerita dia dekat drama TV. Contoh sampai macam tu sekali pendedahan kita. Itu salah satu. Selain daripada itu, kalau berminat untuk mendalami apa itu Aswara, apa program pengajiannya, saya boleh jamin Aswara sendiri kelebihan dia adalah yuran pengajiannya yang bagi saya mungkin paling rendah di Malaysia lah. Jadi berapa tu kena tengok sendiri. Kalau saya bagi tahu semua, dia taklah spend lah. Mungkin antara yang yuran pengajian paling murah, dan kalau saya sebut, ianya boleh jadi terkejut. Kita terkejut dengar, biar betul belajar seni, belajar filem bayaran macam ni. Itu kena teroka sendirilah. Boleh, kita ada banyak platform untuk mengenali dengan lebih lanjut kan. Jadi pelajar yang kurang berkemampuan pun boleh cuba Aswara ni. Betul. Tak semestinya pelajar yang kaya-kaya, tak semestinya. Kita buka peluang belajar tu kepada semua yang berminat, tanpa mengira
latar belakang, Ya, kelebihan, betul. kekurangan dan sebagainya. Kita buka peluang tu seluas-luasnya. Baik. Jadi kita teruskan kepada soalan yang ke-6. Apakah nasihat tuan kepada pelajar sekolah yang minat menulis, bercerita, membuat filem, menghasilkan kandungan media sosial atau berkarya tetapi masih belum yakin untuk memilih bidang kreatif sebagai laluan masa depan? Okey. Dia simple lah. Kalau Nurin biasa dengar Khairul Aming biasa pesan apa tentang konten? Memasak. Dia memasak dan dia seorang yang mementingkan ilmu dulu baru konten. Ya, betul. Sama juga di Aswara. Ilmu datang dulu, barulah kita fikirkan nak buat kandungan apa, nak berkarya, nak menghasilkan filem pendek apa, nak menghasilkan novel apa. Yang penting ilmu datang dulu, jangan tergesa-gesa untuk menghasilkan kandungan, konten tanpa kita sedar konten itu sendiri merupakan konten yang mungkin bukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Ya, mungkin kontroversi. Ya, mungkin banyak je sekarang kalau kita tengok TikTok dan sebagainya, Ya. benda yang bukan-bukan FYP. Kejar famous sahaja. Ya, itu pesanan saya lah dan juga rakan-rakan pensyarah di Aswara untuk anak-anak generasi Alpha ke Gen Z ya? Gen Z. Macam Gen Z. Nurin, Gen Z Saya kan? Gen Z. Gen Z Alpha adik-adik lagi Betul. Gen Z. Maknanya Gen Z jangan tergesa-gesa belajar, cari tempat pengajian, cari guru yang betul dan salah satu yang kita tawarkan itu adalah Aswara lah. Jadi sebelum kita nak lakukan apa-apa perkara sekalipun, mesti kita kena ada ilmu walaupun sedikit. Betul. Betul. Baik. Kita teruskan kepada soalan yang terakhir ya Encik Azri. Baiklah. Okay. Soalan terakhir, bagi pelajar atau ibu bapa yang ingin tahu lebih lanjut tentang Aswara, jadi kat mana mereka boleh dapatkan maklumat rasmi tersebut? Okey. Kalau di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, kita ada reruai. Aswara ada reruai di Bilik Mawar, penerbit Aswara. Boleh singgah dan tanya secara bersemuka. Tetapi untuk yang menonton mungkin berada jauh dan sebagainya, boleh layari www.aswara.edu.my ataupun follow je semua platform social media rasmi Aswara Official. Dan plus kalau nak lebih spesifik tengok kandungan-kandungan daripada Fakulti Perusahaan Kreatif dan Filem Aswara, boleh follow penulisan kreatif Aswara. Ni nanti ada edit tak bawah? Cik tak ada. Ada, insya-Allah ada. Kan? Ya, itu paling simple lah untuk keep in touch dengan kita. Ya, betul. Orang kata kalau nak DM, nak tanya apa-apa, dekat threads pun kita ada kan. Dekat threads pun kita ada. Jadi di situ boleh tanya lebih lanjut. Terutamanya kadang-kadang kita segan nak tanya pasal yuran tu. Yuran tu kalau betul-betul berminat, nak convince parents kita minat seni ni, tapi parents kata ada ke masa depan apa benda semua, hubungi kita. Sama ada kita nak terangkan dekat adik-adik pelajar ataupun kita boleh bantu memberi pencerahan kepada ibu bapa itu sendiri. Ya. Jadi habis sesi podcast ni bolehlah saya try survey kan? Terus je. Habis ni lepas cut je ni, terus www.aswara.edu.my. Baik. Jadi Aswara bukan sahaja tempat untuk belajar seni, tapi juga ruang untuk membina bakat, identiti dan kerjaya dalam bidang kreatif. Kepada pelajar yang minat menulis, bercerita, membuat filem, menghasilkan kandungan digital atau meneroka dunia seni, mungkin Aswara ialah tempat terbaik untuk anda memulakan langkah. Jangan lupa layari www.aswara.edu.my, ikuti Aswara Official dan penulisan kreatif Aswara di media sosial. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya ingin mengajak anda semua datang ke PBIKL yang telah berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di PWTC Kuala Lumpur bagi memeriahkan lagi suasana Aswara melangkah ke hadapan bersama tradisi. Bye. Bye.